Bila ada harta, bukan hak kita, hak Allah. Orang kata kaya, tak terima orang kata kaya. Tu orang kaya, tak terima kalau diri kaya. Tetap kata, Allah Maha Kaya. Aku miskin bila-bila masa. Tuhan nak ambil, dia ambil. Bila-bila masa dia bertarik jadi miskin. Kita kena spare. Kena spend dalam diri kita ni terhadap dunia yang kita miliki. Bila-bila saja Allah boleh ambil. Orang yang ada duit berjuta-juta, kalau dia tak ada ilmu, dia sayang. Kalau dia ada ilmu, dia tunggu masa. Aku tak tahu bila Tuhan nak ambil. Tuhan ambil cukup, tak boleh bangkit duk tak kata. Ambil lah. Mana orang tak boleh pergi lah. Kereta besar dah mana pun. Menjalan kereta tak boleh naik dah. Naik juga kereta orang suruh. Ambil lah tu. Faham tak? Rumah macam dengan istana, tapi duduk dalam bilik itu juga. Ambil lah tu. Faham tak? Duit sampai berjuta, makan pun tak boleh lah. Makan pakai straw. Jadi kita kena tunggu. Kena steady lah. Bila Tuhan nak ambil, aku tak tahu. Semua hak dia. Tak boleh bergerak lah. Stroke. Ambil dah tu.